Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ifya Haris dan saya wartawan daripada My Best TV Channel. Jadi hari ini, program Bubur Lambuk Sejiwa Harmoni kembali lagi pada tahun ini dengan penuh semangat kemasyarakatan. Program ini bukan sahaja menyediakan makanan istimewa pada bulan Ramadan, tetapi juga mengeratkan ukhuwah antara guru dan murid. Jadi, program yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong ini telah menyaksikan ramai sukarelawan yang turut membantu dalam menyediakan bubur lambuk dan mengedarkan bubur lambuk kepada seluruh keluarga SMK Bidong. Jadi mari kita saksikan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Jadi pada pendapat Tuan, bagaimanakah program ini dapat menyemarakkan semangat bulan Ramadan bagi kalangan pelajar? Ya. Baik, saya pertama sekali ucap terima kasihlah dan tahniah kepada pihak sekolah yang mengadakan program masak bubur lambuk ni kan. Jadi ini satu program hasil usaha guru semua dan dia manfaat dia untuk semua, untuk pelajar pun dapat menikmati bubur lambuk ni, dan kita bawa satu contoh dalam dari segi macam sekolah ni kita lebih kepada perpaduan lah, dan kita kena ada konsep perpaduan. Mungkin lagi budak-budak yang berbilang kaum boleh bersama kan, kacau bubuk ke packing ke apa ke. Jadi majmuk kita di sekolah ni kita kena ada semangat yang majmuk lah, semangat perpaduan tu kena kuat. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Assalamualaikum Cikgu. Jadi apakah bahan yang Cikgu gunakan untuk menyediakan bubur lambuk ni Cikgu? Okay, baik. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nursia binti Ismail, penolong kanan Hal Dewan Murid SMK Bidong. Okey, untuk hari ini kita ada masak bubur lambuk harmoni. Kita akan serahkan bubur lambuk ni kepada semua murid dan semua guru India, Melayu, Cina sekali. Okey, untuk bahan-bahan untuk periuk yang daging kita tak bagilah untuk India dan Cina kan. Jadi kita untuk guru yang beragama Islam. Okey, bahan yang saya gunakan ialah serbuk ketumbar, serbuk jintan manis, serbuk jintan putih, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga, serai, daun pandan, santan dan juga beras. Dan nak lagi sedap, kita tambahkan sedikit dengan udang kering. Terima kasih Cikgu. Sama. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Assalamualaikum Cikgu. Saya Muhammad Ifya Haris dan saya wartawan daripada My Best TV Channel. Jadi hari ini Cikgu, saya ingin menanyakan Cikgu satu soalan, iaitu Cikgu ada tak apa-apa kata-kata akhir atau perkara yang ingin Cikgu sampaikan tentang pengalaman ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wartawan My Best TV Channel SMK Bidong. Jadi program kita pada hari ini adalah selari dengan program bulan Ramadan, iaitu Ihya Ramadan. Kita menyediakan bubur lambuk untuk diberi kepada semua warga SMK Bidong. Jadi kita mengharapkan program pada hari ini dapat menzahirkan kerjasama dalam kalangan guru-guru dan ahli kumpulan pelaksana SMK Bidong dan juga pekerja. Jadi semoga dengan pemberian bubur lambuk ini dapat menyemarakkan lagi program Ihya Ramadan di SMK Bidong. Jadi itu sahaja. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian sahaja daripada saya, wartawan daripada My Best TV Channel.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.